Satu kuih yang aku tak pernah jumpa lagi. Ni ya. Jom. Ni ya, kuih celorot gula apung. Satu ni RM1.50 je. Aku tak pernah try lagi. Jom kita try. Tu ni RM1.50 adik? Bagi dua adik. Ni macam dodol adik? Bukan? Lain? Celorot. Kak, celorot ni apa kak? Celorot ni makanan tradisional orang Melayu Sarawak. Sarawak ah. Okey, dia terbuat daripada tepung beras, santan dengan gula apung. Gula apung ah. Tepung beras, gula apung. Santan, gula apung. Okey. Dia rasa macam dodol sikit? Macam kasui tapi kasui dia kenyal. Aha. Lembut. Lembut je? Sangat. Okey kak, terima kasih. Sama-sama. So ni dia kuih celorong gula apung. Satu ni RM1 je. RM1.50, sorry. So jom kita rasa tengok. So ni dia buat dengan gula apung. Bismillah. Dia ni lagi lembut tu. And rasa gula apung dia lagi kuat. Sedap untuk RM1.50 benda ni. Aku sedap lah. Sebab ni pun first time aku makan. So kalau korang nak, korang kena datang sini. Apa pun kita santai-santai.